Ketua ataupun pembancakan tentera kereta gebah telah mapuh. Apakah maklumat ni? Ikuti bersama di dalam video ni. Salam hormat, salam bahagia kepada saudara yang ikuti bersama. Ikutilah di dalam video ni supaya kita tahu maklumat yang terjadi dan juga yang terbaru. Hari ini tanggal 25 bulan 4 tahun 2025, pada waktu gelap kemarin, saya dapat daripada beberapa pemberita hak luar negara berasa berlaku pertempuran di dalam Gaza, iaitu di sebelah utara di kawasan Bait Hanun, yang saya telah video dah satu video, iaitu berlaku bom, berlaku bedil, berlaku bertempur pada waktu kemarin itu. Maka hari ini ternyatalah kata mapuh beberapa ekor. Sebelum daripada tu, saya nak bawa saudara pergi kepada negara Israel dulu berkenaan dengan kebakaran. Dulu maklumat bahawa api tak mapuh lagi sekarang lah ni. Api tak mapuh lagi sekarang lah ni di dalam bandar ataupun di tempat kediaman hak Israel tu masih kuat. Dan juga daripada pemberita pun beroyak kata sekarang lah ni tu api tu masih nyala, tak padam lagi. Lepas tu api tu pelik. Pelik lagu mana? Iaitu ketika nak berlaku kebakaran tu ada angin puting beliung, iaitu angin musim. Di dalam angin tu ada api duk dalam. Mari pusing dengan api dengan angin, tiga pusingnya ataupun tiga beliung. Pusing dengan api yang ada dalam tu membawakan api tu pergi kepada tempat yang kering daripada repuk-repuk dan pokok kayu, maka nyala. Di dalam video tu nyala. Nyala tu kau bertambah kuat dengan angin puting beliung tu. Tak kalau nyala dah tu angin puting beliung saat ni tu pun hilang. Tak ada right. Tapi api tu tak right. Kau bertambah kuat, kau bertambah menarak sampai ke hari ni pun tepat 23 lagi berlaku, sampai hari ni tepat 25 ni tak padam ataupun tak mapuh lagi api tu. Tak ada boleh siapa mematikan api dan tidak ada bantuan mana lagi untuk membantukan. Hanya bunyi khabar-khabar kata adalah daripada nak beri tangan ataupun nak yang mericuai itu daripada pegawai-pegawai dan juga alat untuk nak memadamkan api itu hak Saudi. Hak ni belum tentu lagi, wallahu alam, saya pun tak jelas juga, cuma berita khabar saja. Baiklah saudara-saudara, kemudian kita pergi kepada ketua kumpulan kereta gebah yang telah mapuh di dalam bandar Gaza di sebelah utara di kawasan Bait Hanun tu. Ya gini permulaannya, daripada Perdana Menteri Netanyahu tu telah hantarkan akan 3 kelompok ataupun 3 grup, 3 konvoi masuk di kawasan Bait Hanun untuk buat pertindakan dan juga untuk pergi serang daratan di kawasan tu. Kelompok yang pertamanya penjelasan dulu, iaitu kelompok ataupun konvoi 79. Dan kelompok yang kedua ataupun grup yang kedua ni dikatakan konvoi 14. Dan yang ketiganya tentera tambah ataupun dikatakan kong kamlang samrong daripada Nuai 8239 masuk 3 kelompok ni di kawasan Baitul Hanun. Maka berlaku ada pertempuran di situ dengan pasukan tentera mah. Maka di dalam hal tu juga dengan kereta gebah dan juga dengan tentera berjalan kaki, pihak Surah Yakub ataupun Kitabul Qasam serta sekalipun bercapur tangan untuk menanti-nanti dan tunggu-tunggu akan gerak ke 3 kelompok ni sampai di satu tempat berlaku pertempuran di antara Israel dengan pasukan Mah saat itu. Berlaku pertempuran di kawasan Baitul Hanun. Maka tak kala bertempur tu, morning tu daripada tentera-tentera Israel 3 kelompok saat itu lari ambil keselamatan di satu tempat bangunan yang utuh-utuh. Maka di situ tu telah ditani oleh pasukan tentera Mah akan bang. Maka bang di situ menetuk kena sakit beberapa orang di situ. Dan juga dalam hal kereta gebah mari untuk nak buat bantuan terhadap kelompok yang lagi tu, maka ketua ataupun raif miliki ataupun pembancakan hak kereta gebah saat ni tu mari dengan kereta gebah dia duk atas kepala maka di atas lubang di atas kereta gebah tu pasukan tentera Mah tembak dengan sniper dengan jarak jauh, maka kena di atas kepala, mapuh selalu dah daripada tentera ataupun
Pembancakan hak duk tah kepala kereta kebal di lubang saat itu mapuh selalu dah kena daripada sniper pasukan tentera mah. Dan tu berlaku kebang ke sana itu beberapa tempat di kawasan situ bertepur tak berhenti, dan saya dapat laporan daripada pemberita Al Jazeera Ordon dan juga daripada berita Hebrew dan 12 channel, dia koyak kata sakit semua 7 orang dan ada kematian. Sekadar tu saja. Tapi kalau kita masuk kita tengok di dalam berita Suk TV, bahawasanya tentera Israel yang mapuh ketika berlaku pertempuran dengan pasukan tentera mah yang berkapuh dengan para mujahidin Al-Qassam dan Kitabul Qassam dan Syariah Yaqub tu, semua yang mapuh ketika bertempuran tu 7 ekor daripada tentera Israel. Salah satunya pembancakan dia tu sekor. Dan sakitnya 12 ekor daripada tentera Israel. Sekarang ni tu duk lambliang, duk bawa harta klik pergi kepada negara dia, kena mari ambil dengan helikopter. Beberapa kali berulang-ulang untuk mengambil pesakit teh daripada tentera Israel, buat klik kepada negara dia untuk memperbakti. Dan juga mengatakan mayat daripada kemapuhan yang dimapuh di dalam Bandar Gaza ketika berlaku pertempuran dengan pasukan mah di kawasan Baitul Hanum. Itulah sebagai ringkasan untuk maklumat saudara-saudara yang dikasihi sekalian berkenaan dengan berlaku pertempuran ni. Dan seterusnya kita pergi sikit lagi di kawasan Lebanon, bahawa saya dapat daripada berita Hebrew juga bahawasanya tentera Hizbullah telah dapat mengatasi tempat yang dirampaskan oleh pihak tentera Israel ketika dia masuk Wissarengi tahun lepas mari baru ni, maka dia duk bancakan di situ di tempat satu kemah, maka pasukan daripada Lebanon tu tampak mengatasi ambil klip iaitu berlaku pertempuran situ, maka tentera-tentera Israel yang ada di kawasan itu hundur diri keluar tu baik pada satu tempat. Oleh kerana buat perjanjian berhenti pertempuran, tetapi pihak Israel saat itu tak ada waktu baik lagi tentera dari Lebanon ada tak berapa banyak, tetapi pada pagi ni saya dapat daripada berita Hebrew bahawasanya pihak Lebanon dapat mengatasi ataupun ambil klik mula di atas tempat yang kediaman oleh pasukan tentera Israel. Sekarang ni tentera Israel yang ada di Lebanon tu telah bunuh diri tu baik kepada satu tempat yang lain. Dan sikit laginya 3 kelompok yang tersebut tadi iaitu kelompok 79 dan 14 dan juga tentera tambahan 8239 saat itu sekarang ni tu telah hundur tu baik dari dah baru-baru saat ni lebih kurang daripada pukul 7 di rumah kita, iaitu masih gelap lagi lah di sana tu, dah hundur tu baik di sapa dekat dengan setara dah kek dengan Israel dah sekarang dah ni, kerana tak tahan akan sakit teh dan juga pertempuran yang sangat, kerana demo tu tak camnan di dalam tempat kediaman dan tempat yang dibelaku tadi tu, kerana di situ tu adalah tempat pasukan daripada tentera mah dan juga tentera Syariah Yaqub. Begitulah sebagai maklumat ringkasan untuk video ni. Sekiranya ada maklumat yang terbaru saya akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.